Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni Fas bakal ke Sabah. Dan Fas akan bertemu dengan semua darling-darling Fas kat Sabah. Tak ingat bila last time pergi Sabah. So I'm so excited to jumpa semua orang di sana. Ada yang datang daripada Sandakan ke Kota Kinabalu, ada datang from many places. Ada yang drive, ada yang nak bagi kek lapis dan pelbagai. So Fas sangat terharu. I cannot wait to see you guys. Bentar lagi, okay? Kita Sabah. Jom, let's go. Ready untuk bertemu dengan semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan semuanya. Tak sabar nak jumpa dengan Fas punya darling di Sabah sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Hai. Okey, sini bagi laluan. Assalamualaikum semua. Itu jaga, bagi kuat lagi bang, bagi kuat lagi bang. Hai sayang. Hello. Love you. Welcome. Sabas Lady. Lady. Angkat ni. Hai. Khabar? Kuang Seng. Apa jalan yang Kuang Seng pula? Konti ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua warga Sabah. Dia tanya, apa khabar orang Sabah? Saya kena jawab. Baik. Ya. So hari ni Sabah panas. Sabah hari ni panas. Ni abang-abang saudara kita. Hai. Skodeng. Apa? Skodeng. Itulah selamat datang ke Taman Skodeng. Apa? Minta maaf. Apa? Minta maaf. Hari ni puasa, jadi kita lemah sikit. Lepas buka kita boleh joget. Puasa. Alright. Puasa. Jangan pak. Ya. Kita belah tak puasa. Siapa tak puasa? Dia kata belah tak puasa. Apa dah puasa ke tak? Puasa. Kan? Ada abang dah makan ke? Dia kata belah tak puasa. Abang dah puasa kan? Janganlah fitnah abang lah. Tak baik. Sikit lah. Rasa pakai. Let's go. Saya kena jauh daripada Dek Yan sekarang ni sebab fans Dek Yan dah mengamuk. Fans Dek Yan. Kepada fans Dek Yan, saya minta maaf sebab saya ingat selama ni Dek Yan lelaki. MJ, kamu tak nyanyi tau.
Apa khabar? Apa khabar semua? Untuk Hazura juga naik ke pentas kita untuk bersembang-sembang. Silakan Abbas. Ya, selamat datang Hazura. Silakan. Satu tepukan dekat semua. Ini datang sekali dengan selendang 249 baju kain selendang. Hai Mas Sabari dan Darling. Apa khabar semua? Kuat lagi? Alhamdulillah, terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Pas memang sangat excited dan berbulu nak jumpa anda semua. Thank you untuk datang bersama-sama kita. Kita ada 51 design, tapi sekarang dah soal adalah 27 design. So sekarang ni dia semua cawangan jacket. Kita dapat info MJ. Siapa-siapa yang pergi ke jacket memang dia akan cari koleksi jacket Hazura. Dan size pun banyak dah habis. Jadi pesanan pas kepada semua. Manakah 12 hari lagi kita akan sambut raya. Jadi dapatkan sekarang. Okey? Ada yang ibu dengan anak semua serondol dapatkan sekarang sebelum habis. Betul. Walau hutangnya pandang berkena. Tinggi. Baik, jom kita persilakan. Okey. Lagu raya je. Lagu raya eh? Lagu raya tiga beranak menyanyi. Kak Fazura minta maaf. Kak Fazura minta maaf. Dah lama dah maafkan abang. Ya kau okey. Nanti kita main sama-sama. Okey baik-baik tambah. Yang istimewa daripada senario. Dan. Nah. Hari raya semua bagailah gila-gila puasa. Buat lalu berpakaian. Semua harus sepadan, tapi puasa tak cukup sebulan. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye. Jumpa lagi. Love you. Baju Melayu kah? Bahagia sini tak letih. Istirahat letih lah istirahat. Bye.
Alhamdulillah, Fas sangat-sangat happy dengan sambutan semua orang Sabah di sini. Tak sangka ramai sangat datang. Terima kasih bagi Fas gift, terima kasih luangkan masa, terima kasih bagi kata-kata semangat. I love you all so much. Semoga kita akan bertemu lagi di Sabah ataupun di mana-mana. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.